Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi Rumah Sejarah ni, bos. Lawak ke tu? Jenggel ni. Senggel dong. Masuk zona line vibe luar biasa. Frekuensi naik fokus terjaga. Konten raw style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anuar Anuar mind on level. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okey, hari ni saya di kolam pancing ikan siakap, ikan air masin. So, kita nak tengok hari ni adakah saya akan dapat hasil dengan congkona. Tak sabar terus turun congkona lain macam congkona Hari ni saya berdua je, lepas tu dengan kawan-kawan saya dengan congkona. So, hari ni saya nak dapatkan ikan tu, hasil dia saya nak bagi ke Harry suruh dia masak sebabkan bulan puasa hari tu dia buat masak-masak. Sebenarnya masakan dia sedap je, tapi saya nak tengok sebab masakan bulan puasa dia sahur tu tak ada ikan. So kali ni saya nak tengok dia masak ikan, tengok jadi ke tak jadi, on ke tak on. So saya nak suruh dia masak, saya nak tengok dia. So hari ni saya pergi mancing, dapatkan ikan seberapa banyak yang saya boleh. Tu pun kalau dapat, kalau tak dapat saya bagi je udang kopek yang umpan yang saya buat untuk ikan. So kita tengok macam mana. Lagi congkona pun tak sabar, dia dah gerak dah. So sekarang ni jom luncur pos. Okay, kita tengah set up dulu sebelum kita nak masuk kolam. Ni kita bersama Zaid Wah. Ada dalam tu ada. So kita nak tengok dia beraksi. Sementara tu kita ada tuah Jack Rod. Kita ada tuah Jack Rod. So saya kalau datang kolam ni jarang kumpau sebab saya biasa Kau tahu kan aku macam ni? Aku biasa je. Tapi kalau yang dia ni, mungkin dia bayar je kerja dia. Bayar je. Susah lah nak dapat ikan. Macam saya senang. Tengok congkona. Dia dengar cerita nak tarik ikan malam ni. Beraksi sikit buat kerja sikit. Hari tu masa mancing kolam hari tu tak beraksi tau. Video pun tak naik tau. Sebab kan tak beraksi. Habis fentau macam biasa Mancing satu je aku bawa rakyat. Mancing satu je. So kita akan beli umpan. Beli 50 ekor. Jom. Memang gasak confirm. Jom kena jom. Confirm gasak Aku turun. Aku ni lama tak turun tau. Kalau aku turun jarang lah. Jarang kecewa lah hidup aku. Udang 50 ekor. 50 ekor. Banyak sangat Saya tak tahu sangat banyak What? Ke sikit? 10 dululah. 10 dululah. Dia terkejut bila aku cakap 50. Dia dah mula goyang Dia cakap mesti bankrupt ikan dia. Aku ada 50 udang. Ni Nuah Sejarah tau. Tak ada 10. So kita tengah tunggu dia bungkus udang jap. Sementara dia tengah tunggu tu. Wish. Dia jual air ketum tebu. Okey, tebu. Ingat air ketum. Bayar So udang kita, inilah umpan kita hari ni. Wow. 10. Inilah umpan kita, udang hidup. Memang confirm makan udang ni? Confirm. Okey, dia dah bagi yakin. Let's go. Jom mama. Cepatlah. Tengok congkona. Sekarang dah famous, dia malas nak bergerak dah ni. Lapar. Dia makan dah? Okey. Congkona udah makan. Mana nak tempat turun ni? Di sini. Kiri. Kiri. Wah, ramai pakcik-pakcik ni. Orang mesti main mesin ni. Ui, dia orang pakai umpan apa ni? Okey, aku akan buat muka serius. So, supaya orang macam goyang aku. Dia rasa macam, wish, ini budak. Kalau masuk, mesti lingkup kolam. Dia mesti tahu ni. Dah mula goyang aku mesti gasak. Kalau tak dapat ikan, macam mana aku nak bagi Harry masak? Sana, salah pot. Saya okey je. Duduk mana-mana pun ikan mesti cari umpan saya. Oh my god! Wow! Faham tak? Tapi kalau macam diorang ada tempat-tempat diorang. Saya ikut lah kawan-kawan ni. Okay. Saya mana-mana campak pun mesti ikan makan. Saya bukan nak belagak, tapi memang kena belagak.
Mana? Sini bah. Oh, sini dia duduk ni. Sama je lah tempat aku duduk tadi. Sana. So, kita akan pasang umpan dulu. Congkona masih kat atas. Bel, cepat baik. Ikan dah tak sabar nak makan kita punya umpan ni, Bel. So, saya akan tunjukkan cara. Okey. Kita akan cocok udang ni. Saya dah lama tak macam air masin. So, inilah umpan dia. Jom. Congkona, sini congkona. Mana tahu congkona tarik ada ikan. Sini congkona duduk. Congkona duduk. Oh, nak makan dulu? Okey, congkona makan dulu. Okey, congkona makan. Siap. Sekejap lagi nak makan lah. Oh, apa makan apa? Nasi goreng satu, mi goreng. Wah, sedapnya. Cium sikit, cium. Orang ajak pergi mancing, dia ajak pergi makan dulu. Jap. Nasi nak makan dulu. Orang suruh mancing, bukan makan. Tak boleh lah lapar. Ui, ada orang dapat ikan lah sana. Aduh, hai. Tak apalah, biarlah. Sekejap lagi kita baru dapat ikan. Kita ni... Kita baru masuk, Mamat. Hei, sabar. Kadang-kadang umpan kita jatuh terus makan. Dia apa lapar. Ketamak apa. A few moments later. So, kita punya udang yang ni dah. Ikan dah tak nak makan dah. Lemah. Congkona. Dah habis makan sini ya. Udang dah lemah. So, kita ambil udang baru. Kita menggunakan teknik apungan. Boleh aku buat dua. So, kita gunakan pelampung. Wah. Memang depan jauh. Mana tu lah. Cun-cunnya sukat. Pakai niatnya sukat. Pakai niatnya tu lah. Kau relax Mana nak pergi? Serap. Tuncur terus. Aku dah kata yang kau, Yip. Oh my god! Wow! Aku dah cakap lah, ni orang dia. Aku dah kata lah. Nampak macam mana Uncle mancing? Uncle duduk je. Uncle dah tahu dah, memang Uncle akan dapat ikan untuk masak esok. Uncle biasa je. Okay. Uncle dah tahu dah. Harapkan dia. Mana mau ya. Uncle dah tahu dah. Uncle mesti dapat ikan punya. Tengok macam mana Uncle mancing. Woi. Uish. Kau ni tanya pasal jet pula. Tunggulah ikan naik. Uish. Jom kena. Oh, kena. Alamak. Kena abang tu lah. Oh. Kau ni kena orang lah. Oh, bukan. Oh. Kau ni, Mat. Tengok. Aduh. Weh, ni mekong ni, Mat. Weh, betul ke bang kerapu bang? Ya, kau tinggal, kau tak nampak kau. Aduh, tak. Kuat, nanti kau dekat kau.
Ui, Bert. Woi, sini Bert. Woi, Bert. Sini congkoknya. Cepat. Oh, congkoknya. Woi. Oh, congkoknya. Macam mana kita ni? Oh, besar gila ni. Ni tak lepas. Uish, besar ni. Besar ni. Besar bas ni. Oh, tak besar. Tak lepas bang. Saya janji dengan abang saya akan naikkan juga bang. Oh, bagi naik kau jangan agak ni. Baik bang. Saya akan naikkan juga bang. Oh, apa pun yang berlaku bang. Tengok dia nak dalam tu. Cepat kerapu ni. Kerapu bang. Kerapu. Ini nak je. Pelan-pelan, tarik. Ini boleh main tukar-tukar ni. Kau boleh tarik tak boleh tarik? Boleh. Wush, ini gorgon geng. Tengok. Kerapu ah. Kerapu wow. Wow. Tengok tangan siapa? Tengok tangan nuas sejarah kau. Ayapkan kau Yit tadi Yit. Apa pun tak dapat Yit. Sebab tu aku bagi kau mancing dulu Yit. Ni makan dia. Kau buka ni. Tangan ni. Ni orang dia. Macam mana? Ayat tadi ikat. Pegang dulu. Gambar ya. Ni dah. So, korang nak tahu lah macam mana saya mancing. Biasa je. Biasa je. Bawa pergi depan luar jual terus. Biasa je. Okey. Memang orang kata, macam mana? Nampak bakat anakmu? Tinggal live habis sekarang gini. Sekarang bawa ke depan. Lagi dia ambil dia bagi kau duit. Oh iya ke? Bawa ke kau nak makan bawa dia dia ambil ikan balik. Besar sangat ni. Besar ni. Dia lepas balik. Oh ya. Kau pergi bawa ke depan. Bawa macam ni je? Bawa macam tu je. Ni tukar ke apa ni? Tak payah nak masak ah. Biar Eri, aku bagi tahu ke Eri tak boleh nak masak. Oh, nampak. Tengok macam mana songkok ni. So macam gitulah korang. Biasa je kan? Biasa je. Biasa je. So macam mana kata-kata? Cakap Terima kasih anak kau. Biasa je. Jangan terima kasih. Biasa je. Biasa je. Aku malam ni.
Memang lambat dapat. Tapi kalau dapat, ni lawan dia. Kepada Harry, ikan ni kita kena jual juga. Sebab kita tak boleh bawa balik, besar sangat. Sebab kalau buat masak pun, macam nak buat kenduri tahlil dah. Tahlil mak awak, tahlil bapak saya. Dua-dua anak yatim. Seorang bapak, seorang mak. So kita jual balik je lah. So kita carilah ikan siakap ke. Ikan kecil-kecil sikit lah. Kita sebab terlampau besar. Besar sangat weh, tak boleh buat balik. Baik, sini je tengok berapa kilo. Nak sembelih. Macam kambing. Berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo eh? 7.3 kilo kerapu. Saya biasa je. Dulu masa saya kat laut dulu, 70 kilo. Ini kecil je ni. Biasa je. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? 7 kilo biasa. Bagi saya biasa. Biasa 70 kilo. Itu pun paling kecil kalau saya kat laut. Biasa kalau saya dulu. Okey. Kita dapat duit 100. Berapa? RM117. Biasa je. Balik modal. Masuk 10, cuci 10. Bila cuci kilo. Mantap. Mantap. Jom. Kalau saya tak dapat lagi kan, bermaksudnya saya orang kata tak adalah masak untuk esok, untuk Eri punya konten. Kita beli je lah sebab dapat duit balik. Mana tahu saat kita ada rezeki lagi. Kerapu dah ni banyak lagi bang kan? Kerapu kan? Banyak lagi, tu dia. Yeah, boy. Okey, sekarang ni com kona dia buat borak pula kat sana. Nampak com kona dia buat borak. Orang nak cari ikan lagi. Jom, kita cari ikan lagi. Harap kawan-kawan saya ni, apa pun tak dapat. Ni orang dia. Stop it. Get some help. Okay guys, sekarang ni com kona akan cuba memancing. Ya, adakah... tinggi betul Tadi nampak macam mana anakmu menarik ikan kerapu naga. Ini orang dia. Adakah anda boleh dapat macam saya tadi? Comel lah sayang ni. Kadang-kadang mancing puyuh pandai lah. Ingat? Kat kampung. Kat kampung kan, mancing puyuh kan dulu kecil. Mana ada mancing macam ni? Betul. Dulu selalu lah mancing puyuh saya balik kampung dulu. Batang kayu. Pakai batang kayu hari-hari. Batang rumbia. Dulu kalau saya balik kampung je, confirm gaib. Balik tahu-tahu dah berlumpur dah. Mancing kat parit. Mancing kat parit. Awet dia tengok awet. Wah, aku kata dah. CEO kayu tengok awet geng. Pandai. Ni, kalau dia aku tengok dia tengah cek. Dia keluar buat layan tempat lain. Buat dia kan. Bila aku tak ada kan. Balik. Pancing kuat. Manja. Tengok macam mana, ada dapat hasil kau. Uish, fokus. Bawah sikit. Okey. Ini baru bagi spinning. Belum lagi bagi multiplayer. Wah, macam main multiplayer ni. So, hari ni konten kita santai-santai je sebenar. Ada orang dapat ikan lah. Oh, kena orang depan. Ni orang depan. Okey. Dah sampai depan dah mak gulung. Dia lempar balik. Paling. Dia balik dah. Buka. Buka je dah. Buka je ni. Pegang ni. Pegang ni. Lepas tu? Lepas sama-sama. 1, 2, 3. Wow! Jauh! Alamak, ada tali. Lupa. Ada tali orang depan. Tu dulu. Oh, lupa. Ada orang tali orang depan. Kita main pelampung dulu, Mak.
Mana tahu ada ikan nak makan pelampung. Yeeha! Kita main pelampung, geng. Pegang. Ada ikan makan. Diam! Pam! Ham. A few moments later. Wah lah. Ingat dia makan. Tapi kalau mati kat Mekong tu wedding. Senang je. Oh, itu Mekong lain. Ya. Dia senang lagi makan. Tak lama sangat menunggu. Lama ke tunggu? Lama juga. Tak, dia kalau sini nak mancing kena petang. Dia jadi orang masuk tadi aku kupat. Tadi Kompak dia kan. dah masuk. Malam dia agak kurang. Tapi kita dapat kerapu, Mak. Ya. Orang lain tak dapat kerapu. Ya. Ni orang dia. Wait a minute. Who are you? Terapu. Lalu dia dapat ikan siakak, ikan tu je. Dia dapat ikan biasa-biasa. Kita dapat ikan luar biasa. So, sampai sini je lah konten kita hari ini. Okeylah tu dapat seekor ikan. Okeylah kan? Okeylah. Rezeki kan? seekor Tapi je. ingat nak bawa balik, nak suruh Eri masak. Tapi Tapi tak apa lah, esok kita suruh Eri, kita beli je lah. Kita masak. Sebab esok kami nak pergi sungai dengan Harry. So kita beli je lah. Kami beli je ikan, senang. Sebab rasanya tak payah masak lah. Tak payah. Sebab ikan tadi besar sangat. Ingat dapatlah dalam 2 ekor ke 2 ekor ke 3 ekor kan. Bolehlah masak, tapi esok kita beli. Sebab kita dapat terlampau besar. Maksudnya ibarat kalau seekor sekilo, tu tadi berat dia 7 kilo. So bermaksudnya basah bu. So inilah konten kita. Kita tunggu next content. Apa next content? Agak apa? So apapun terima kasih yang mana yang menonton. Semoga murah rezeki. Tagline Mak macam mana? Macam dah. Tagline lah macam Nuak besar-besar bas. As Nura besar-besar bas. Com corner. Corner-corner langgar dinding. Contoh. Okey, apa tagline agak-agak? Kono-kono sampai rumah. Janganlah buat macam ni. Com corner. Semangat sikit. Saya com corner. Single ni. Ada lawan ke? Okey, cepat. Satu, pandangan bila? 1, 2, 3. Saya congkona. Ada lawan ke? Apa? Single ni. Single sekarang ni. Oi, tambah. Sekarang ni, wow, nampak dia nak expose diri dia lagi, nampak gaya. So, apa pun terima kasih. Kita jumpa next content. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan, yang penting jaga solat. Terima kasih yang layan konten saya kali ni. Okay. Bye-bye. See you next content. Audio Jungle.